Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazri bin Umar. Nombor metrik saya C23A1521. Hari ini saya nak membentangkan tajuk poster saya iaitu analisis lagu Jalan Air Mata nyanyian Furqan Fawaz dan Naufal Azrin berdasarkan teori persuratan baru. Sebagai mukadimah, lagu Jalan Air Mata ini merupakan sebuah karya yang sangat mendalam, malah ia diinspirasikan daripada petikan surah Al-Insyirah, iaitu ayat ke-6 yang berbunyi, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Dan karya ini juga membawa mesej kerohanian yang kuat, seperti bait liriknya, jalan ini penuh air mata, namun aku tetap melangkah kerana-Mu ya Allah. Dan di bahagian 1 dan bahagian 2 terdapat abstrak dan latar belakang masalah, yang mana di bahagian abstrak ini, lagu Jalan Air Mata ini sebenarnya merupakan versi nyanyian semula daripada lagu bahasa Arab yang bertajuk Sabil ad-Dumu, yang mana lagu itu membawa maksud kesedihan, pengharapan dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi ujian kehidupan. Kajian ini dilakukan kerana wujudnya permasalahan dalam industri muzik moden hari ini, di mana kebanyakan karya semata-mata untuk menekankan unsur hiburan berbanding nilai keilmuan dan kerohanian. Oleh itu, timbullah satu persoalan, yang mana adakah karya muzik kontemporari masih mampu berfungsi sebagai medium penyampaian ilmu dan pembentukan akhlak. Dan di sinilah kita dapat lihat teori persuratan baru oleh Muhammad Afandi Hassan diaplikasikan untuk meneliti bagaimana lirik lagu ini mendekati hakikat kehidupan berasaskan ajaran Islam. Dan bahagian ketiga, objektif dan mitologi, yang mana kajian ini digerakkan oleh tiga objektif utama, iaitu mengenal pasti unsur ilmu dalam lirik lagu Jalan Air Mata. Yang kedua, menganalisis lagu tersebut berdasarkan prinsip teori persuratan baru. Dan yang ketiga, menjelaskan mesej ketuhanan dan pembinaan insan melalui karya ini. Bagi mencapai objektif ini, saya menggunakan mitologi atau kerangka teori persuratan baru yang diperkenalkan oleh Muhammad Afandi Hassan, yang mana teori ini menekankan 4 prinsip utama, iaitu yang pertama adalah ilmu mengatasi cerita, yang mana ilmu dan kebenaran adalah lebih utama dalam hiburan semata-mata. Dan yang kedua, taklif sebagai tanggungjawab ihsan, iaitu manusia dicipta untuk memikul amanah dalam kehidupan. Yang ketiga pula, karya sebagai ibadah, yang mana karya yang baik adalah karya yang memberi manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat ialah adab sebagai asas kehidupan, yang mana adab terhadap Allah, diri, manusia dan alam menjadi teras kehidupan yang bermakna. Dan di bahagian yang keempat terdapat dapatan dan perbincangan. Seterusnya, kita masuk di bahagian yang paling utama, iaitu dapatan dan perbincangan, yang mana hasil kajian ini membahagikan analisis kepada 5 aspek utama. Yang pertama, konsep taklif, yang mana lirik lagu menonjolkan manusia sebagai hamba yang sentiasa diuji. Tangisan dalam lagu ini bukan menggambarkan kelemahan, tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Analisis kepada teori ini menepati konsep taklif, iaitu manusia memikul tanggungjawab spiritual. Dan yang kedua adalah ilmu dan muhasabah, yang mana lagu ini menyeru pendengar untuk bermuhasabah melalui doa, zikir, kesedaran terhadap dosa. Dan berdasarkan teori, karya ini memenuhi prinsip ilmu mengatasi cerita kerana lebih menekankan pendidikan rohani berbanding hiburan kosong. Dan yang ketiga, nilai adab dan tauhid, yang mana penggunaan bahasa dalam liriknya merendah diri,
penuh harapan dan mengakui kekuasaan Allah. Berdasarkan teori, karya ini jelas menekankan adab kepada Allah sebagai teras keharmonian hidup. Dan yang keempat, karya sebagai medium dakwah, yang mana lagu ini berfungsi sebagai medium dakwah yang menyampaikan mesej positif secara halus dan menyentuh hati. Analisis daripada teori persuratan baru selaras dengan prinsip karya sebagai ibadah kerana memberi manfaat kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah keindahan bahasa dan simbolisme, yang mana metafora air mata melambangkan kesucian jiwa, penyesalan dan harapan. Berdasarkan analisis teori, bahasa yang digunakan ringkas tetapi padat dengan makna kerohanian. Dan akhir sekali, kita masuk di bahagian penutup. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis menggunakan teori persuratan baru, lagu Jalan Air Mata nyanyian Furqan dan Naufal ini terbukti merupakan sebuah karya yang syarat dengan nilai ilmu, kerohanian dan pembinaan adab. Dan ia juga berjaya menggabungkan unsur estetika muzik dengan mesej keilmuan dan ketuhanan yang mendalam. Oleh itu, lagu ini bukan sekadar hiburan kosong, tetapi sebuah karya bermutu yang mendidik jiwa, menyuburkan iman dan mendorong manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kajian ini juga disokong oleh rujukan-rujukan sahih seperti penulisan Muhammad Afandi Hassan 2008 dan artikel jurnal berkaitan muzik Islam. Sekian, terima kasih.